iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya daripada seorang sahabat nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, takkan berlaku kiamat sehinggalah ilmu itu diangkat. Para ulama hurai ilmu diangkat macam mana? Ilmu diangkat dengan cara dimatikan alim ulama. Kalau nak kira moden, kitab-kitab dan buku-buku hari ini dicetak antara yang paling banyak dalam sejarah manusia. Nak ukur alim umat Nabi Muhammad, berpengetahuan umat Nabi Muhammad dengan banyaknya buku ataupun dengan ramainya alim ulama. Maka Nabi pun sebut antara tanda kecil kiamat yang akan berlaku, kita semua akan tengok, iaitu kematian para ulama yang mati tiada ganti. Jadi tak sekarang? Jadi.